Dua doa ni mungkin ambil masa 10 saat tapi boleh lindungi anak kita seumur hidup. Bayangkan, tuan-puan, 10 saat doa hari ni boleh jadi asbab anak selamat dari perkara yang kita tak mampu kawal esok hari. Okey, sebelum saya kongsikan dua doa ni, boleh tak bantu saya save supaya tuan-puan dapat amalkan selepas ni, okey? Dan juga jangan lupa like, bagi orang lain pun dapat juga. Kita ni tak akan mampu jaga anak ni 24 jam, betul tak? Tapi kita mampu kirim doa yang sampai terus ke langit, walau mereka ni, walau anak-anak ni jauh dari mata kita, jauh dari rumah, ada yang anak luar rumah pun ada, okey? So dua doa ni yang wajib ibu bapa amalkan hari-hari. Okey, yang pertama, salin kalau boleh dan amalkan. Alright? Yang pertama, ya Allah, jagalah anakku di mana pun dia berada saat aku tak mampu berada di sisinya. Yang kedua, ya Allah, jangan biarkan anakku leka dengan dunia dan jauh dari jalan yang kau redai. Tuan-puan, amalkan doa ni. Dan satu lagi bonus, simple je. Bonus dia adalah, ya Allah, jadikanlah anakku ladang pahala buatku ketika aku tiada nanti. Yang nombor 3 ni penting. Alright? Okay. Yang lain-lain, ada beratus lagi doa yang saya tulis, tuan-puan. Boleh tengok dekat link di bio saya. Saya ada wujudkan 4 buah e-book berkenaan dengan untuk doa kita mustajab. Alright? Boleh ke boleh? So harga dia RM129, tapi sekarang ni masih lagi promosi harga RM29. Bagi yang belum dapatkan, sila klik link di bio ataupun klik link di bawah ni. Boleh? Saya Tuan Zo. Mudah-mudahan tuan-puan dapat manfaat dan dapat memberi doa yang terbaik untuk anak. Okay?